Khatijah kan? Anak makcik Asma tu kan? Hai. Dah lama aku tak jumpa kau sejak kau pindah. Apa khabar semua orang? Okey lah. Apa kau buat kat sini? Kau penting sekolah Boring ah. Aku nak relax. Nak relax Okey, kalau gitu kau ikut aku minum kat kafe tu? Kafe tu? Ya. Alah, aku belanja lah. Lagipun kita dah lama kan tak jumpa. Boleh kita bercerita panjang. Lebih-lebih lagi pasal si Mak Kia becok tu. Okey. Okey, kam. Sejak kita orang pindah, bapa aku tak balik-balik. Dengan cerita dia dah kahwin lain. So kita adik-beradik tinggal dengan nenek. Dan mak aku pula dia kerja kat kantin. Aku berhenti sekolah pun sebab kesian tengok mak aku tanggung kita orang 3 adik-beradik. Tapi setakat mendengar 2 je, kerja apa yang aku layak? Aku kerja kat kilang je lah. Mak kau tak marah? Tak. Sekurang-kurangnya ringan sikit beban dia tu. Lagipun mak aku baru meninggal. Sakit apa? Sakit merana lah tu agaknya. Dah lah. Tapi kan, aku dah tak kerja kat kilang lagi tau. Kau tahu kenapa? Sebab gaji dia dah lah kecil. Kerja dia teruk. Tak sanggup aku. Tapi sekarang, aku dah dapat kerja baru tau. Rupanya lumayan sekali. It's very fun and meet lots of interesting people. Kerja apa tu? Boleh aku tahu? Aku cuma temankan orang-orang yang perlukan teman. Kau tahu tak, selain daripada gaji, aku dapat tips, barang hadiah yang mahal. Seronok tau. Seronoknya. Nenek kau tak marah? Aku tak tinggal dengan nenek aku lagi. Aku sewa rumah lain. Bila aku senang baru aku jumpa diorang. Sekejap Hello. Ya. Hai. Ni tengah free lah ni. Malam ni tak boleh lah. I dah ada booking. Alah, penat lah. Nanti kalang kabut. Okey lah. Kejap lagi nanti I sampai. Okey, bye. Cathy. Sorry. Boleh aku panggil kau dengan nama tu? Okey. Dan kau boleh panggil aku Lily. Aku ada hal sikit lah. Lain kali kita jumpa, okey? Ni name card aku. Kau call aku lah, Nah, ambil ni. Apa ni? Alah, ambil lah. Aku ikhlas. Okay, bye. Jangan lupa tunggu tau. Kali orang cakap dekil kena kacau orang. Dah cakap jangan main kat luar, nak juga main kat luar tu, berayap-berayap. Ni tengoklah apa dah jadi. Ni kalau abang kau balik ni nanti, dia bising tau. Kakak juga yang dimarahnya nanti tau. Dekil. Kalau orang tak suruh tu, itulah yang buat. Dah. Banyak-banyak nanti hitam nasi tu. Dah cuci tangan belum? Dah. Bismillahirrahmanirrahim.
Le, Hmm. nanti Cik Le lepas makan, lepas tu mandi, lepas tu pakai baju ni tau. Hmm. Kenapa? Ini sakit ni. Nah, ini demam. Jangan. Orang-orang ni pun satu. Makan jadi tai. Tak berhati perut langsung. Dah tahu orang macam gitu. Suka nak diusik. Nak dikacau. Selalu kalau terjadi macam gini, Abang Kadim mesti tak dekat rumah. Mak, kenapa ni Mak? Tak, kenapa? Kakak sakit ni. Tak ada. Tak ada apa-apa. Le, pergi makan Lepas tu mandi Hmm. Ni tengok-tengokkan Cik Le Jangan kasih dia main air banyak tau. Masuk dalam tidur sekejap Ayolah. Kenapa balik lambat? Dah pukul berapa ni? Jam belajar kat sekolah. Kat rumah ni, bukannya boleh belajar. Sempit. Bising lah. Kenapa tak cakap siang-siang? Mak risau tau. Macam mana je nak bilang mak? Kat rumah kita ni, bukannya ada telefon. Pagi tadi tak boleh cakap. Tadi belum tahu. Nanti Jah carikan Cik Le. Mak suruh dia beli nanas tadi. Tak boleh balik sampai jam. Tak mana merayap ni. Alamak, jangan penat lah. Cik Le tu memang macam tu. Nanti tahulah dia balik sendiri. Kau ni tak boleh suruh sikit Tak tolong pun tak boleh. Pergilah. Mak takut Cik Le tu kena pukul orang. Tak boleh disuruh sikit. Tu, dia dah balik. Satu ni. Pergi mana je kau ni, Le? Ha? Tolong Pak Dul angkat sayur. Dapat ni. Ni punya Tolong satu hari. Ini je dapat. Betul lah dia berapa. Mentang-mentang orang macam gini nak dikuda-kudakan. Lampau tak ada perut langsung. Ni tahu. Kita makan je. Katie, kau sungguh cantik dan menawan. Kau cantik, Katie. Hai, kau cantik, Katie.
Kathy. Ja. Ja. Khatijah. Nak makan sama tak?